Guys, Assalamualaikum. Happy weekend. Happy Deepavali. Alright, saya ni dah lama tak buat video Hari ni kita nak belanja sikit apa yang ada kat showroom. Hampir setahun saya tak buat video. Kali ni saya nak start buat semula lah, insyaAllah. Doakan saya istiqomah guys. Saya nak start balik buat one day one video. Okay, so saya nak tunjuk sikit kereta-kereta yang baru sampai kat showroom saya ni. Ada banyak Ada MPV tak payah cakap lah, Alphard Airfire. Jom. Alphard Airfire ada banyak. Ni semua baru sampai ni. Okay, ni CLA 45. Okay, nak tengok kereta-kereta sukan. Ni semua kereta family car. Kereta-kereta sukan, kereta-kereta sport, anak-anak muda semua ada kat sini. Okay, ada FK7 manual FK7 manual. Cepat, siapa minat boleh roger. Masih available. A180 kita ada lagi. Bukan dua ni je, ada banyak lagi sebenarnya kat gudang lain. Yang ni IS300, antara kereta kegemaran saya. Okay, ni pun for sale. G-Wagon, this one G63. Ada G63. Alright, yang kat luar ni kita ada SUV punya line up. Okay, ni semua Lexus RX 350 yang terbaru. Alright, ni semua unit-unit yang available. Okay, yang ni RX 300, model previous model. Okay, ni yang saya cakap tadi, G-Wagon G350D diesel. Okay, this one harga dia banyak murah banyak murah berbanding dengan G63. So ini harga dia dalam 500 over 1000 je. Alright. Okay, ni kita ada Mazda MX-5. Pada yang berminat, Alphard Executive Launch. Ni. Ini sekarang tengah menjadi kegilaan ramai. GR Yaris. GR Yaris yang ni yang terbaru, automatic yang ni gempak. Boleh jalan front wheel drive, boleh jalan rear wheel drive, atau boleh jalan four wheel drive. Memang gempak. Kita belanja sikit dalaman dia. Yang baru gang. Okay dah, tak nak buang masa, kita tengok pula kereta lain. Ni FK7 ni guys, kaki-kaki kanjur yang nak cari kereta tauge yang tak mahal sangat, boleh start dengan kereta ni. 6 speed manual 1.5 turbo. Kalau yang CVT tu apa kan. Ni kalau nak kanjur kena manual lah kan. Okay, kita ada shooting brake CLA ni 35, CLA 45, BMW 118. Yang ni pun marahan. Ini monthly 1,500 je boleh ambil bawa balik. Monthly 1,500 boleh ambil bawa balik. BMW 118 belakang ni sama, BMW 118 monthly 1,500 boleh ambil bawa balik. FK7 ni pun sama, monthly 1,500 boleh ambil bawa balik. Ni pun monthly 1,500 ambil bawa balik. So nanti pada yang berminat, jangan lupa boleh contact Scar, like, follow, comment and share. Right, Assalamualaikum. See you in the next video. Happy weekend. Bye.